Salam, nak tanya. Macam mana nak tukar nama pusaka, nama arwah mak? Semua adik-beradik dah meninggal. Tinggal saya seorang. Macam mana nak buat? Okey, pertama kalau rumit, cik boleh lantik saya lah. Saya boleh uruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nak buat sendiri pun boleh. Cik boleh dapatkan buku nanti yang saya akan nak keluarkan. Dari situ akan saya terangkanlah macam mana nak uruskan harta pusaka. Okey, buku tu pun mungkin lagi seminggu akan keluar lah kot. Okey, kalau nak buat sendiri, pertama cik semak dulu siapa waris faraid. Bila dah kenal pasti siapa waris faraid, cik dapatkan salinan sijil kematian, IC waris yang berkaitan, sijil nikah, macam tu lah. Lepas tu, dapatkan maklumat syariah rasmi, salinan grant. Lepas tu boleh mohon dekat pusaka kecil. Kalau nak mohon dekat pusaka kecil. Kalau nak mohon dekat Mahkamah Tinggi Sivil, kena nanti peguam. Boleh hubungi kami juga. Lepas tu, bila dah dapat kenal pasti semua tu, submit. Nanti dapatlah perintah. Tapi itulah, nak kena check siapa waris faraid dan siapa yang terlibat. Kalau cik nak rumah tu atas nama cik, cik kena nego lah dengan semua waris yang berkaitan ni. Sama ada cik nak beli ke ataupun macam mana. Nanti apa-apa boleh DM saya.